datang ke channel Fakta. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ini saya ingin beritahu tentang duit. Ini adalah duit RM10 Malaysia. 2 keping yang susah dapat pada masa sekarang. Ya, ini duit 10 ya. Ini duit RM10 Malaysia. Gubernur Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Daud dari tahun 1994 hingga 1998. Seri 8 Keluaran 1998. Rangkaian pengangkut utama tank bagi udara, darat dan laut. Ini imej dia. Ahmad Daud. 3 unit tanda butan. Dan ini dia sign Gubernur Tan Sri Ali Abu Hassan dari tahun 1998 hingga 2000. Seri 9 Keluaran 1999. Okey guys, ini adalah pembezaan duit RM10 yang saya ada. Selamat menonton dan jumpa lagi.